lah. Apa yang kamu terjerit ni? Kenapa ni, Nobita? Mama, mana perginya snack dalam ni? Mama mana ada letak snack kat dalam tu? Apa dia? Kamu dah makan semuanya ke, Nobita? Mama beli stok tu untuk seminggu lah, tahu tak? Bukan saya lah, Mama. Saya mana ada makan banyak macam tu. Alamak, kamu ni kan? Tapi bukan saya yang makan. Oh, iyalah. Mesti Doraemon yang makan ni. Nobita, awak yang makan dorayaki saya simpan tu ya? Mengaku cepat. Bukan saya lah. Mana saya ada makan lah. Nobita, Shizuka telefon ni, jawablah. Ya, Mama, datang. Hello, saya ni Nobita. Tak sangka si Suka buatkan kek untuk saya yang tak dapat makan snack ni. Macam tahu aja si Suka tu kan Doraemon. Kalau macam ni dia memang seorang bakal isteri saya satu hari nanti. Tak sabarnya nak rasa kek yang si Suka buat untuk saya. Kenapa dengan kek pula tu? Maaflah ya, tapi saya terasa macam awak yang buatkan kek ni untuk saya pula, Shizuka. Awak tak fahamlah, Giant. Dia sebenarnya buat kek ni untuk saya lah. Jadi, dekat rumah awak berdua pun snack hilang jugalah ya? Iyalah, betul. Sampai saya pula yang kena tuduh sebab makan pau yang baru beli tu. Saya pun. Habis semuanya hilang di dalam rumah tu, tau. Maaf, saya lambat. Ya, ini yang kita nak. Sebenarnya kan, Nobita, kek ni... Wah, itu ialah kek coklat. Kek saya nak pergi mana tu? Kek tu dah larikan diri. Biar betul kek lari. Tunggu sekejap. Jangan lari. Jangan! Jauhkan diri awak! Jaya! Tolongkan sajalah! Apa benda pula ni? Dunia gula-gula sesat. Alamak, bahayalah. Kek si Suka, tunggu! Itu kek saya! Tunggu kejap! Itu ialah kek saya! Nobita, di bawah tu. Alamak! Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Saya rasa dah lemas! Tolong saya! Di sini kek je lah. Wah. Melekitnya. Alamak, nasib baik dia baru ni lumpur je kan? Betul lah kan? Terkejut saya dia buatnya. Manisnya. Rasanya macam coklat lah. Apa awak cakap? Betul ke ni? Oh, iyalah. Ini coklat betul lah. Alah, takkanlah. Betul. Rasalah sikit. Nah. Tak naklah. Kita berada dekat mana pula ni? Nampaknya kita semua macam dah termasuk ke dalam herutan dimensi yang lain aja lah ni. Wah! Aduh! Rasanya elok awak semua naik cepat. Kita masih tak tahu kita berada di dunia apa sekarang ni. Kalau tak salah saya, ini mesti kek. Nobita, jangan! Sedapnya. Ya, yang ini memang kek lah kawan-kawan. Yelah, ini baunya memang serupa macam kek. Tapi saya rasalah kan macam... Saya dah tahu. Ini mesti dunia manisan. Biar betul. Mustahil ada dunia macam ni.
Ini bukannya cerita dongeng, tahu tak? Tapi kan, macam mana ada rumah manisan kat sana tu? Tengoklah tu. Ini memang rumah manisan lah kawan-kawan. Sedapnya. Oh, ya ke ni Nobita? Sedapnya rasa kek ni. Tapi, kalau ada rumah manisan, jadi maksudnya ada nenek tua yang tinggal dekat sini lah kan? Saya ucapkan selamat datang ke rumah manisan semua. Baiklah, masuklah. Rumah ni sepenuhnya diperbuat dari manisan. Makanlah sepuas hati kamu ya. Rumah manisan di negara manisan lah. Jadi betul lah cakap Nobita. Sini ialah... Tengok tu kawan-kawan. Saya dah ingat sekarang. Apa yang awak teringat balik, Doraemon? Di abad yang ke-22, saya ada terdengar tentang urut-urut mereka nak buat taman tema manisan yang macam ni. Apa? Taman tema manisan? Ya, taman tema tu direka khas untuk kabulkan impian kanak-kanak yang mahukan sebuah negara manisan. Tapi dalam waktu yang singkat, tak silap lepas ia dibuka, ia terus hilang tak ke mana. Itu yang saya dengar lah. Tapi saya tak pasti sama ada cerita tu betul atau tak. Jadi maksudnya taman tema yang hilang tu pulau ni lah ya? Mungkin juga. Hah? Ada awan mendekati kita lah. Mungkin hujan nak turun. Aduh! Ah, Hah? Ini bukan hujan lah. Ini gula-gula. Wah, di luar tu dah macam meribut manisan. Banyaknya manisan berterbangan. Dari mana agaknya semua manisan tu datang, ya? Itu ialah snack seminggu untuk saya lah. Snack untuk saya dan Jaya pun ada sekali tu. dorayaki saya pun sama. Kek yang saya buat pun ada. Rupa-rupanya semuanya dah disedut kemari melalui herutan dimensi. Tapi, siapa yang sedut? Dan untuk tujuan apa pula, ya? Tak tahulah. Oh ya, saya tahu. Ini mesti ada tempat yang kawal selia negara manisan ni. Kalau kita ke sana, mungkin kita akan tahu. Hah? Jangan-jangan kan menara tinggi tu ialah petunjuknya. Yalah, itu kan ialah tempat kek si suka terbang masuk ke dalam tu tadi. Itu mungkin menara kawalannya. Nobita, awak tak perlu risau sangat tentang kek saya tu. Tapi saya tak boleh buat macam tu. Penat aja awak buat. Mari kita pergi ke sana sekarang. Mari semua kita pergi. Mari! Jangan-jangan pokok ni pun ialah manisan juga kan? Kalau tak silap, semuanya memang diperbuat daripada manisan. Wah, itu ialah pokok pau. Dan itu pula pokok sinbe. Tengok tu. Pokok dorayaki. Pokok dorayaki. Sedapnya dorayaki ni. Gembiranya saya. Alamak awak ni Doraemon. Bagi saya makan sikit lagi lah. Terkejut saya dia buatnya. Kenapa tiba-tiba tumbang, ya? Apa masalahnya? Mungkin pangkalnya dah busuk agaknya. Tapi siapa nak peduli dengan semua tu? Kita tak nak pergi ke menara tu ke sekarang ni? Iyalah, jom kita pergi ambil balik snack kita. Nak tak? Oh, iyalah. Ya, betul kan? Ha? Tengok, itulah ada manisan. Mereka dah besarkan manisan dekat situ, ya? Nobita, awak okey ke tak ni? Manisnya. Ini awak gula-gula kapas lah kawan-kawan. Ah!
kali pertama saya dapat makan gula-gula kapal sebesar ni. Ya, memang takkan habislah. Sedapnya. Keringnya tekak saya. Ini semua sebab awak lah, Nobita. Apa? Sebab awak melekat dekat gula-gula kapas tu. Taki koktel kita dah tak boleh pakai, faham tak? Awak pun makan juga. Siap cakap sedap lagi. Wah, tengok tu semua. Wah. Itu ialah... Jangan-jangan itu ialah ais kebal. Jom pergi. Janganlah melenjong lagi. Jomlah kita pergi cari kek Shizuka sekarang. Cepat, Giant dah sunyi. Nobita, pasal kek tu kan? Takkanlah kami nak abaikan makanan yang sedap tu. Yalah, betul tu. Lepas makan nanti mereka ikutlah kita balik. Tengok tu, saya dah nampak sungai lah. Ada air lah. Yeay. Ini apa benda ni? Ini bukan jagung ke Nobita? Maksudnya... Apa dia, Doraemon? Cepat lompat ke dalam air sungai sekarang. Apa ni? Wah, terkejut saya. Saya tak pernah dengar pasal berteh jagung tepi sungai. Saya pun sama. Ini kali pertama saya tengok Taiyaki berenang dalam sungai. Huh? Sedapnya. Sedapnya air ni. Air ni bergas. Air sungai ni bergas lah. Dah lah sejuk, sedap pula tu kan, Giant. Ini memang betul-betul negara marisan. Lama betul lah Giant dan Sunyu tu. Gegaran apa pula tu? Itu ladang manisan tadi tu kan, Doraemon? Nampaknya ia datang semakin dekat Lari lah. cepat. Mereka nak merampok kita. Tapi kita sampai ke sini. Kenapa ini? Lompat ke dalam rumah tu cepat. Kita selamat juga akhirnya. Pelik betul rasanya. Apa yang peliknya? Di sini sepatutnya negara manisan untuk kanak-kanak bersukaria. Tapi daripada tadi kita asyik berdepan dengan bahaya je. Bila awak cakap macam tu... Tolong kami. Tyrannosaurus! Cubalah buat sesuatu! Macam mana ni? Ini bukan. Ini pun dia. Menang udara. Bahaya betul tadi. Doraemon, tengok tu! Bibi yang betul ni. Dia hidup baliklah pula. Macam tu lagi sekali. Walaupun dah hancurkan dia, dia terbentuk balik. Alamak, apa yang dah berlaku ni? Nobita. Sedapnya! Rasanya macam biskut lah. Saya tahu. Dia tak cukup
bahan manisan, jadi dia tak dapat pulih ke bentuk asal dia. Baiklah, mari kita pastikan dia takkan mengamuk lagi lepas ni. Mari makan dia. Dah cukuplah tu kawan-kawan. Itu kan ialah menara kawalan. Dan juga kek Shizuka ada kat dalam tu lah kan? Mungkin juga. Jom kita pergi. Hei, pintu masuk dia dekat mana ni? Kita dah pusing sekeliling dah ni. Takkanlah. Mustahil tak ada pintu masuk. Tangga pun macam tak ada. Macam mana kita nak buat sekarang ni, Doraemon? Iyalah. Ada apa ni, Sunio? Sini kan ialah negara manisan. Jangan-jangan menara ni pun bahan-bahannya sama macam kek hiasan juga kan, Giant? Ya, betul lah. Ini sememangnya ialah kek. Oh ya, jadi kita cuma perlu buat pintu masuk sendiri ajalah. Mari semua, kita semua makan. Makan! Saya dah kenyang. Bagilah saya berehat sekejap. Saya dah tak larat nak makan. Nak bawa perut saya ni pun dah tak larat. Saya pun sama. Ya, saya pun. Dan asyik makan aju dari tadi. Tapi sikit lagi kita akan dapat balik kek Shizuka. Oh ya. Lagi ni. Apa benda tu? Ini adalah model lohong hitam yang akan sedut apa-apa saja. Baiklah. Dan sekarang saya boleh makan apa-apa saja. Satu, dua. Kita masuk ke dalam. Awak semua dalam ke dalam dah muncul. Ini semuanya manisan ke? Kek Shizuka pun ada dekat dalam ni agaknya kan? Weh, apa tu ya? Mesti itu komputer kawalannya. Mungkin ada masalah dengan komputer tu, betul tak? Malangnya komputer itu berfungsi dengan sempurna sekali. Awak siapa? Siapa saya? Kalau nak tahu, saya lah orang yang reka negara manisan ni, tahu tak? Apa awak cakap? Jadi, yang hilangkan negara manisan ni dan arahkan manisan tu untuk serang kami pun awak lah ya? Ya, betul tu. Saya lah yang mengawal komputer ni sepenuhnya. Tapi, kenapa awak kawal? Kan awak buat tempat ni demi impian kanak-kanak di seluruh dunia? Apa? Demi kanak-kanak dari seluruh dunia? Jangan nak merepek lah. Saya buat tempat ni untuk saya seorang saja, tahu? Untuk awak seorang saja ke? Saya nak kumpulkan semua? Tidak. Manisan-manisan daripada setiap zaman untuk saya seorang saja. Semua manisan yang saya ada di sini. Semuanya saya yang punya sebenarnya. Awak semua faham tak? Tapi kan... Tapi kan kek tu untuk saya lah. Apa awak cakap? Serang dia semua, cepat! Aduh, sakitlah. Jangan gigit. Aduh. Siap, gigi awak dah elok. Terima kasih ya. Kalau awak semua nak tahu gigi saya ni sakit, jadi saya tak dapat nak makan gula-gula langsung. Habis tu, kenapa awak ambil semua manisan dari orang lain? Iyalah, tujuan saya ambil semua manisan tu sebab bila saya tengok kanak-kanak makan manisan dengan muka seronok depan saya, jadi saya pun... Awak ni pun. Ini dah terbalik dah ni. Awak tahu tak? Maafkan saya bagi balik manisan semua orang ya. Kamu semua terima kasih banyak-banyak. Kami pun tak sedar yang negara manisan ada dekat ni sebenarnya.
Ini satu kejutan yang luar jangkaan kami. Jadi, apa akan jadi pada negara manisan ni, Encik? Kami akan bawanya ke abad ke-22 dan bukannya di sana. Kami pergi dulu. Oh, iyalah. Mana pula Nobita ni? Ini dia semua. Ini kek Shizuka lah. Ini kek Shizuka. Nobita? Dah, mari kita makan. Kek coklat Shizuka yang sedap ni. Tak apalah, perut saya dah kenyang. Kami tak boleh nak telan lagi dah. Saya pun sama. Ah, ya ke ni? Jadi, saya boleh makan seorang-seorang lah kan? Nobita, bukan tu. Saya makan dulu ya. Pahitnya rasa. Maafkan saya, Nobita. Kek ni memang dah hangat. Sebab itulah, saya tak kisah awak tak ambilnya semula daripada saya dari awal tadi. Buat benar je saya rasa kek awak ni.